formula yang diberi dekat depan tu adalah jawapan awak. Senang cerita, fizik ni macam open book punya exam lah. Welcome back to kita punya channel, alright, iaitu kita nak belajar fizik. Kepada yang dah subscribe, thank you so much. Dan kepada yang belum, minta bantuan untuk awak tekan je subscribe tu. Dan jangan lupa tekan like. Hukum Ohm ni kita bagi kepada dua bahagian, which is yang pertama adalah berkenaan dengan rintangan, dan yang kedua adalah berkenaan dengan litar sesiri, litar selari tu. So hari ni fokus saya adalah untuk share dengan awak macam mana awak nak fahamkan rintangan. Sebab rintangan ni selalu keluar dalam soalan modification. Alright, modifikasi yang bahagian A, bahagian B, bahagian C. Kalau bahagian A kadang-kadang 6 markah, kadang-kadang 5 markah. Tengoklah kepada keadaan. Ada yang juga bahagian B, bahagian C yang 10 markah kat situ. Dan daripada 10 markah tu, daripada rintangan ni je, insyaAllah awak boleh secure 6 ke 8 markah. Apa yang kita kena tahu dulu iaitu berkenaan dengan hukum Ohm. Soalan kertas 2 suka sangat tanya apa pernyataan yang dinyatakan dalam hukum Ohm. Sebenarnya jawapan dah ada. Jawapan dah ada dekat depan dah. Which is awak just tengok sahaja formula yang disuat. Inilah formula yang dia bagi dekat dalam exam awak. Alright, so just tengok sahaja formula VIR. Tahu hubungan dia duduk. Which is kita tahu kalau kita nampak dekat sini, V dengan I dekat sini. V dengan I tu dia berkadar apa? Sebabkan awak nampak dua-dua duduk dekat mana? Duduk kat atas kan? Sebab kalau kita tengok ini over 1, ini pun over 1. So, V dengan I duduk dekat atas. So, kita tahu dia adalah berkadar terus. V tu apa? Beza keupayaan. I tu apa? Arus elektrik. So, kita tahu dah yang pertama. Yang pertama, beza keupayaan berkadar terus dengan arus elektrik. Dan jangan tinggalkan R kita kat sini. R ni nak jadikan dia sebagai apa? Kalau awak dah tengok V dengan I, so R dia akan jadi constant. So, R dekat situ dia akan jadi malar. Tetapi, Pakcik Ohm tak sebut rintangan. Dia sebut ada dua perkara yang dia sebut. Which is rintangan tu dia gantikan dengan ayat apa? Dia gantikan dengan ayat kuantiti fizik dan juga suhu. Dekat situ. So, daripada situ, awak dah boleh buat ayat dah. So, kalau soalan tanya hukum Ohm itu adalah apa? Dua perkara ni awak kena tahu. Yang pertama, beza keupayaan berkadar dengan arus elektrik dan juga R malar. Tapi awak ingat balik. Pakcik Ohm tak cakap rintangan. Dia sebut kuantiti fizik dan suhu adalah malar. So, macam kita nak buat ayat. So, awak pun dah tahu yang V sama dengan IR. Direct sahaja beza keupayaan berkadar terus dengan apa? Dengan arus elektrik. Okay, and then jika apa? Jika kita nak tahu pasal R dekat situ, jika kuantiti fizik dan suhu adalah malar. Settle. Next one adalah kita nak kena faham apa benda ni sebenarnya rintangan. Apa benda sebenarnya rintangan ni? Okay, rintangan ni daripada kita punya formula VIR tu je sebenarnya. So, daripada ni contoh saya ambil satu contoh kipas lah. Kipas kita tahu kita ada speed 1, speed 3, speed 84. Tengoklah mana-mana. So, speed ni kita tahu kalau speed 1 bukanya slow je kipasnya. Tapi bila speed 3, angin dia tu macam nak terbang. So, benda yang awak tekan sebenarnya speed 1 dekat sini. Kita tahu, ini dia macam slow-slow je. Kenapa? Apa benda yang awak dah buat kat kipas tu? Sebenarnya, bila dia slow dekat situ, sebenarnya awak tengah naikkan dia punya rintangan. Rintangan ni dekat sini adalah tinggi. Bila awak tengah speed 1 tu, awak tengah increasekan dia punya rintangan sebenarnya. Awak tengah tekan rintangan tinggi. Sebab apa? Sebabkan formula V sama dengan IR dan kita tahu I sama dengan V over R. Dan bila awak nampak arus dan juga rintangan berkadar songsang sebab seorang duduk atas, seorang duduk bawah. So, daripada situ, bila kita tinggikan kita punya rintangan, arus kita akan jadi rendah. So, that's why lah bila awak tekan speed 1, kipas tu dia jadi slow je. Untuk speed 3 pula, dia akan terbalik lah. Contoh kita ambil speed 3 lah.
Oh, speed 3 kipas dia ni laju. Macam nak terbang. Sebab apa? Sebab masa ni awak tengah rendahkan dia punya rintangan, guys. Kenapa pula macam tu? Sebab kalau kita gunakan formula V sama dengan IR dan I sama dengan V over R, which is awak nampak arus dan juga rintangan berkadar songsang. Bila awak rendahkan rintangan dia, arus dia akan jadi tinggi. So that's why lah bila awak tekan speed 3, oi laju. Sebab apa? Masa tu arus tengah tinggi sebab rintangan tengah rendah. Settle. So, maksudnya rintangan ni adalah apa? Maksudnya rintangan ini, dia akan menghadkan pengaliran arus. Bila soalan tanya, rintangan itu adalah apa? So, boleh direct dia cakap, dia akan menghadkan pengaliran arus. Settle. Now, the next one adalah soalan modifikasi. Kejap kita tengoklah contoh-contoh soalan modification. Soalan modifikasi, kalau bahagian B, bahagian C, 10 markah. Daripada satu formula, awak dah boleh dapat 6 markah dah sebenarnya. So, macam mana? Macam mana kita nak secure 6 markah ni? Daripada formula dan jawapan tu pun dah ada dekat depan. Dekat mana? Dekat bahagian formula kita ni, kalau bahagian kerintangan, bahagian rintangan tu, awak boleh tengok formula this one. R sama dengan rho L over A. Awak tahu hubungan dalam formula soalan modification tu dan soalan-soalan yang lain juga yang bukan modification pun, awak dah boleh settle lah sebenarnya. Okay, daripada formula ni, R tu adalah apa? So, R dekat situ adalah kita punya rintangan. Rintangan adalah dalam unit ohm. Dan the next one adalah kita punya rho ni. Ada yang kata rho tu ketepatan. Bukan. Rho tu adalah kerintangan. So, apa benda kerintangan ni? Apa beza rintangan dengan kerintangan? Rintangan, dia dah melibatkan semua benda. Macam yang Om cakap awal-awal tadi, which is dia dah melibatkan kuantiti fizik dan juga suhu. Kalau kerintangan dekat sini, kerintangan dia cuma cerita pasal bahan sahaja. Setiap bahan mempunyai kerintangan yang berbeza. Kerintangan tu dia macam ciri-ciri lah. Setiap bahan ada ciri-ciri yang berbeza. Sebab tu kita ada konduktor dan juga insulator, penebat. Kan? Kenapa? Sebab dia punya nilai kerintangan ni. Setiap bahan ada nilai kerintangan dia masing-masing. So, macam mana kita nak tahu dia punya nilai-nilai kerintangan? Tak perlu hafal. Just kena tahu dia punya susunan je. So, susunan yang awak kena ingat adalah nasi kandar tambah ayam goreng pekat. Saya percaya semua orang suka makan nasi kandar kan. So, nasi kandar tambah ayam goreng kuah pekat. Apa benda ni? So, yang ini N tu. N, awak tengok yang bahagian depan tu je. Ni N. N tu adalah apa? N itu adalah nikrom. K itu adalah constant. T itu adalah tungsten. A kat situ adalah aluminium. Dan G dekat situ adalah gold ataupun emas. K adalah cuprum dan P adalah perak. So, semakin dia ke bawah, kerintangan dia akan semakin rendah. So, maksudnya dekat sini, nikrom mempunyai kerintangan yang paling tinggi. Okay, L dekat sini pula adalah apa? Panjang dawai. Rintangan dan panjang dawai berkadar terus. So, maksudnya lagi panjang dia punya dawai, lagi tinggilah rintangan. Kalau pakai wayar yang pendek-pendek, rintangan dia akan rendah. Itu apa? Itu adalah area, luas. So, maksudnya itu cerita pasal ketebalan. Luas kerata rentas. Ketebalan lah senang cerita. Ketebalan dawai sebenarnya. Dan kalau kita tengok, R duduk atas, A duduk bawah. Itu membawa maksud di mana rintangan berkadar songsang dengan ketebalan ataupun luas kerata rentas. Which is kalau kita pakai wayar yang tebal, rintangan dia akan rendah. Dan kalau kita pakai wayar yang nipis, rintangan dia akan tinggi. So, semua benda ni dah ada dekat dalam formula dan dah diberi pun dekat depan. Sebenarnya bila jawab fizik, formula yang diberi dekat depan tu adalah jawapan awak. Senang cerita, fizik ni macam open book punya exam lah. Ini contoh antara soalan yang agak selalu juga keluar, iaitu cerita pasal apa benda ni, hair dryer. Kan, atau pengering rambut.
Kat sini je sebenarnya awak dah boleh dapat 6 markah dah. Apa yang awak kena tahu adalah daripada formula tadi je. Iaitu R sama dengan rho L over E. Formula ni dah ada belum dekat depan? Dah ada. Dah ada dah dekat depan. So 6 markah awak dah boleh secure kan. Nama pun pemanas. So benda-benda yang suhu dia mesti tinggi. So awal-awal tadi Om cakap apa? Om kata di mana beza keupayaan berkadar terus dengan arus daya jika kuantiti fizik dan suhu adalah malar. Rintangan dan suhu berkadar terus. So kalau suhu dia tinggi, maksudnya rintangan dia pun akan tinggi juga. Make sure kena pakai suhu yang tinggi. Dan kita tahu suhu berkadar terus dengan rintangan. Dan bila suhu tinggi, maksudnya rintangan kena tinggi. So, daripada formula ni, awak dah boleh tahu dah. Pertama, rintangan berkadar terus dengan kerintangan bahan. So, rintangan awak nak confirm awak nak rintangan yang tinggi kan? Sebab awak nak suhu yang tinggi kat situ. So, bila rintangan tinggi, kerintangan kena tinggi. Yang kedua, rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Awak nak rintangan yang tinggi. So, make sure kena pilih panjang dawai yang panjang. Okay. And then, yang ketiga adalah ketebalan dawai. Dia berkadar sungsang. So, bila rintangan, kita nak rintangan yang tinggi, so kena pakai dawai yang nipis. Ini soalan mesti confirm dia akan minta awak untuk pilih punya. Kalaulah dia minta awak untuk buat pilihan, awak nak ambil yang gunakan constant ke ataupun awak nak pakai yang cuprum. So, tadi ingat balik tadi, nasi kandar tambah ayam goreng kuah pekat. So, constant berada dekat mana? Constant dekat bahagian atas. Okey, dan juga cuprum dekat bahagian bawah. Di mana kita tahu semakin ke bawah, kerintangan dia semakin rendah. Dan awak perlukan kerintangan yang tinggi. So, kerintangan yang tinggi di antara constant dengan cuprum, always lah kita ambil constant sebab kerintangan dia adalah tinggi. So, direct je cakap. Okay, bahan elemen pemanas menggunakan constant. Sebab dia apa? Bila cakap pasal bahan, oh itu cerita pasal kerintangan. Direct je kata. Sebab kerintangan yang tinggi. Dah, sini je awak dah secure 2 markah. Settle dekat situ. Okay? Kalaulah tiba-tiba soalan dia tak minta awak untuk pilih. Kalau boleh, kita bagi tahu ciri-ciri. Sebab tu dia tanya ciri-ciri. Bahan elemen pemanas, kerintangan yang tinggi. So, sebab awak nak tulis apa? Rintangan yang tinggi pun boleh juga. The next one adalah panjang dawai. Selalunya confirm soalan dia akan minta awak untuk pilih. Sama ada nak wayar yang bergulung ke ataupun wayar yang tegak. Always ambil wayar yang bergulung. Sebab apa? Bila gulung, bila kita straightkan dia, awak akan nampak dia lebih panjang. So, cakap dia lah wayar elemen pemanas yang bergulung. And then sebab dia kenapa? Sebab rintangan dia adalah tinggi. Settle. Awak nak wayar yang tebal ke? Awak nak wayar yang nipis? Confirm lah kita pakai wayar yang nipis. So, sebab dia awak nak tulis apa? Sebab awak dah cakap rintangan tinggi, dah tulis. Kerintangan tinggi dah tulis. Elakkan daripada pengulangan. Kalau boleh lah. Okay, kalau dah tak ada idea, barulah kita tulis ulang tu. Tapi buat tukarlah sikit ayat dia. Tapi kalau benda ni ada lagi. Dia tahu, oh nak cakap pasal suhu. Cakap pasal suhu pula. Tak cakap lagi kan pasal suhu kan. Direct je kata. Dia akan menghasilkan suhu yang tinggi. Dah, sini je awak dah secure 6 markah daripada satu formula. Dan formula ni pun dah diberi dalam exam. Bonus lah. Kalau soalan tiba-tiba dia cakap pasal dia minta awak untuk pilih ketumpatan. Kalau dalam soalan modifikasi, kalau dia sebut pasal ketumpatan, itu confirm awak nak ringan ataupun awak nak berat. Make sure pilih ketumpatan yang rendah. Sebab dia kenapa? Boleh direct kata dia adalah ringan, lighter in weight, lighter in mass. Okay? So, daripada sini, kalau macam ni je, 8 markah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dah settle. 9, 10 tinggal nak pilih dan berikan sebab, iaitu awak salin balik segala ciri-ciri ataupun aspek kat situ. Kita jumpa lagi nanti dalam next video. Saya nak cerita pasal pita sesiri jari. So, jangan lupa tekan subscribe dan juga like video ni dan boleh share dekat kawan-kawan awak. Thank you so much. Kita jumpa nanti.